naik aku. Jadi kalau aku tahu benda begini, jadi anak ini dia belah, aku dah tak pakai. Ada hakikat sebenarnya. Jadi ini tak boleh. Insya Allah saya cuba berdatangan dengan saya. Dia tolong kita nak tandem. Tapi saya nak ini untuk kebahagiaan. Untuk betul balik. Saya nak letak on the way semula. Lepas tu saya nak ambil yang ada pelajaran yang bagus, yang mengerti bagus, yang bagus. Kita kru dia, kita bawa dia. Saya akan tolong orang ini semua. Dah letak on the way esok, nanti kita lagi ambil lah. Saya untuk tapi saya tidak lagi juga. Saya orang itu bunuh-bunuh lah daripada doktor usuk lagi. Kenapa dari situ doktor usuk? Jangan rasa saya jawab. Pegawai dah dia kata polis saya berkata nampak yang rumah lah. 70 nampak 40 tahun lah. Saya tak nampak juga. Dulu pun saya sibuk dengan tugas saya melawat anak-anak. Cuma sekarang saya ada masa saya dah berpension dan dengan keadaan gini saya boleh menawar. Siap tak pun bagus lagi dengan okey lah juga pemuda yang jatuh semalam. Sedang kerja ni okey lagi lah. Kalau orang tua dekat kan, kalau 4 biji ini untuk boleh kandang lagi. Bagus. Tapi isteri saya seorang je. Aku dekat orang mana? Tak tahu okey. Boleh. Untuk nak mimpin, nak betul dan nak letak oleh daripada kita pemilihan pun ambil lah. Tapi saya bersama juga lagi. Saya takkan lagi. Selagi ada ayat di dalam badan, selagi hidup saya tetap bersama Amrun, dulu kini dah sama insyaAllah. Jadi apa yang dicakap oleh Datuk Nazrul tadi dah jadi manifesto saya, berat ke jadi manifesto saya. Apa yang dicakap saya dalam setahun saya dengar at least 1-2 yang dicakap saya dengar kan. Tapi itu janji saya lah, itu memang terpaksa. Tapi insyaAllah lah, dia tak ada, dia ada di belakang saya lah. Kalau dia lagi saya pun pusing dulu. Tapi apa yang disarankan benda tu logik, benda tu bersama, bukan benda mustahil. InsyaAllah, kalau Datuk dalam projek rumah dia ni, betul dia bagi rasa 600 berapa tadi? 671 unit. Kalau dapat bagi kepada utama kepada ni lah. Orang yang dah kahwin, duduk dengan family yang dah ada rumah, kita utama ni. Kalau dia bagi bahagian yang memilih, insyaAllah kita akan pilih. Sekiranya dia macam ni, orang yang dah rumah tu, orang lah. Dia bagi yang betul-betul memilih. Yang kahwin kat rumah. InsyaAllah. Dan kita tempat, mana penempatan tu, kita akan atur lah. Itu pun kena ada strategi juga kan. Kita lebih lah. Jadi insyaAllah, dan Datuk cakap, betul, dia dah dapat 20,000. Dah sayang dia pun dah 20,000 unit. Dia bawa balik di sini dan nanti lebih 200, alhamdulillah. Dengan itu dah banyak dah mengusahakan insyaAllah perumahan di Parlimen Indah Kota. InsyaAllah. Kelab Mama Nita, memanglah kelab NGO ni memang dia tak ada duit. Saya pun penasihat kelab Bakti. Memang kita kena cari duit sumbangan. Duit kita pun masalah susah orang datang kita kena tolong. Setakat yang kita jadi pemudah cara. Kadang kita pasti jumpa MB, jumpa orang susah, jumpa orang korporat, minta mana yang murah hati. InsyaAllah. Jadi itu memang kerja NGO lah. Jadi terima kasihlah kepada fungsi meminta barisan dan kuasanya. Dan dapat mengajar program pada petani saya rasa cukup dekat. Dan dengan murah hati, Datuk Nazrul serta Pak Director dia menyumbang untuk melaksanakan program pada petani dengan cukup baik. Dia berkati. Jadi inilah tuan-tuan. Tuan-tuan lihat saya ajak renung sikit dalam bulan puasa ni. Kita boleh berpuasa, boleh berbuka sodah ni. Cuba renung sesedara kita. Belum tentu lagi pun boleh berbuka. Dalam keadaan kini. Ada yang membuka. Tengah bertembak, tengah berpegang kesusahan. TV dah tunjuk, kita cubalah buat iktibar. Jadi negara kita ni aman, kerajaan yang ada tidak aman. Ekonomi bagus, negara aman, harmoni, kita boleh hidup suasana aman, berbilang kau macam ni. Apa lagi yang kita nak kacau? Mungkin anak-anak yang muda tak perasan. Kalau dulu sebelum jemput, masalah berhenti masuk, tak bagus berhenti. Kita sokong jemput masuk, bahan berkali bagian yang besar. Tak bagus jemput, perlu bintangnya. Kita masuk 14 hari, 1,000 kena gerak, kuala. Hanya, mereka tak puas hati. Tuan ada bagi kita tak puas hati. Jadi kita belajarlah yang semua. Yang dah ada di bagus, kita sokong. Mungkin baik lagi. Kita dengan PN kita,
Saya tengok untuk Allah sedih. Dia tak ada masa dah. Nak dia bagi negara Malaysia ni aman, dari segi ekonomi sebenarnya. Apa ni kita nak bagi masih jalan buat Islam ni? Kita tengok Arab, sama Islam. Yang tukang batu api siapa? Israel. Nak kambing je kan? Kita perang sama sendiri. Dalam yang bunuh sama sendiri, yang mati berarti orang Islam itu Muslim, itu Islam itu. Jadi kita sudahlah. Itu saya minta benar ni jadi anak awam kita ikut hati panah. Baca dalam itu, baca dalam itu apa laptop memanglah ya. Tapi hakikat benar betul. Aman, Tuhan akan bilang Malaysia ni negara yang teraman dalam dunia. Jadi alhamdulillah kita jagalah yang ada. Kita sokonlah kerajaan yang ada untuk berusaha dan kita dapat maju lagi. Anak-anak cucu kita lagi maju. Kita datang besok anak cucu kita begitu dalam keadaan aman. Itu saya. Jadi saya akan kerja. Saya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah rasmi bukan anjuran kelab wanita yang disokong oleh koperasi Koperasi Hak Tanah Putrajaya yang dipusatkan oleh Datuk Nanggur. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.